Petang Jumaat waktu berpuasa, jom banyakkan berdoa dan ajak anak-anak kecil yang berpuasa untuk doa juga. Satu Jumaat tahun lepas saya sekeluarga pergi majlis berbuka puasa. Masuk kereta, waktu tu hujan turun lebat sangat. Risau dah, tak sempat sampai awal. Dalam kereta anak-anak bising macam-macam, biasalah budak-budak. Saya minta masing-masing diam, banyakkan doa masa ni. Seorang anak darjah 3 sebut nak air bandung, nak air bandung. Dia dah minta dengan maknya sejak sahur tapi tak sempat buatkan, dek kelang kabut bersiap ke majlis. Saya pun suruh dia doa dapat minum air bandung. Sampai ke lokasi majlis, air bandung tak ada. Dia pun nampak tak kisah, mungkin sebab ada macam-macam hidangan sedap sebagai ganti. Selesai majlis, kami pergi ke masjid dekat sebelah lokasi majlis tu. Masa sampai tu 5 minit lagi nak masuk waktu isyak. Sampai je masjid, terpandang satu balang besar air sirap bandung. Ya Allah, kat sini doa dia makbul, sebalang Allah bagi. Situ ialah tempat berbuka puasa yang masjid sediakan atas infak jamaah. Ini sebalang air masih banyak tak habis lagi untuk dia ambil minum puas-puas. Begitulah Allah kabulkan doanya. Kita ni pendosa, janganlah putus harap untuk berdoa. Doa anak kecil yang tak ada dosa mungkin satu lagi package untuk Allah terima doa. Ada baiknya sambil kita berdoa, kita minta juga anak-anak kecil doakan apa yang kita nak. Mana tahu daripada doa dia, Allah kabulkan apa yang kita hajatkan selama ini. Ramadan ni, jom jangan putus harap daripada meminta kepada Allah.